Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk log masuk ke aplikasi SSTP Kelantan, kita buka tiny.cc/ huruf kecil lah, lupa, SSTP 2026 dan kita klik enter. Okey, kita klik preview. Kalau di handphone kita boleh install lah. Okey, kali pertama sebelum kita masuk dalam benda-benda lain ni, kita pergi bahagian log masuk, pilih PKG kita lah ataupun SSTP. Okey, PKG kota, dia akan keluar nama. Jika tak ada nama, dia akan keluar dash untuk tuan-puan kemas kini lah maklumat masing-masing. Okey, password default 123 dan kita klik save. Okey, seterusnya kita boleh kemas kini maklumat PKG, contohnya ketua baru ni, dan kita klik pensel. Boleh tukar jumlah bilangan sekolah, murid, guru, nama pegawai, betulkan nama, masukkan nombor handphone. Login ni kita boleh tukar lah. Contohnya saya nak tukar kepada Sarik. Okey, kemudian ini adalah email untuk kita minta kata laluan yang baru kalau terlupa lah, dan kita save. Okey, maklumat dah siap. Program, kita boleh lihat program yang kita dah masukkan dalam Coursepia. Kita boleh upload data tersebut. Okey, itu untuk program. Status penggunaan COE, kita boleh lihat lah status yang kita dah masukkan secara manual. Tarikh mula, tarikh tamat, bilangan guru dan bilangan murid. Ini penggunaan COE dan kita save lah. Dia akan bertambah. Okay, itu untuk penggunaan COE. Ada rumusan penggunaan COE. Yang ni semua boleh tengok rumusan perbelanjaan, dan ada setiap ni ada button untuk download lah. Dan maklumat terkini. Okey, kita boleh lihat maklumat terkini di mana kita kena masukkan slide pembentangan dalam drive. Jadi kita upload lah. Itu sahaja. Kalau kita lihat ni, kita tak ada akses untuk masukkan maklumat terkini. Maklumat terkini hanya boleh masuk menggunakan SSTP. Barulah ada button tambah, delete dan sebagainya. Tambah ataupun kita nak delete. Ni hanya boleh diakses oleh SSTP sahaja. Dan bila SSTP, dia bila masuk, dia boleh lihat semualah. Bukan terhad kepada program SSTP sahaja lah. Okey, sekian untuk panduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.